wal bahtha anhu, dan bahas bercara daripada ilmu itu. Tengok, jihadun, dia panggil jihad. Ini kata orang menuntut ilmu dia mengandungi belaka tu. Nah, orang amal segala zikir terkandung dalam menuntut tiap ilmu. Nah, orang buat ibadat sunat terkandung dalam ilmu. Nah, dia bermuzakarah ilmu, menepati tasbih. Dan apa bahas bercara dari ilmu ialah jihad. Jadi kita kan bila sebut jihad, kadang-kadang mengaji saja tidak jihad. Ini masalah. Kita tak faham masalah itulah hukum-hukum hari itu. Bila kita faham, oh, dari segi kelebihan tu. Nah, sebab apa panggil jihad? Kerana dia panggil dia bercara ilmu ini merupakan satu perkara untuk nak menjaga agama. Ke jihad untuk apa? Li'la'i dinillah. Cara ilmu li'la'i dinillah. Sebab tu kadang-kadang kita beramal-amal yang zahir, batin kita tidak bercara. Kadang-kadang syaitan dia serai batin. Tu nak timuk wujudnya, riaknya, kan. Itu